Adakah anda fikir anda bijak? Fikir semula, bayangkan anda berada dalam sebuah game show yang mendebarkan. Di hadapan anda, ada 3 pintu misteri, di belakang salah satu pintu itu tersembunyi sebuah kereta idaman, mewah lagi, tapi, di belakang 2 pintu yang lain. Hanya kambing biasa, anda disuruh pilih satu pintu. Sudah buat pilihan, ini baru permulaan, anda dah pilih, tapi pintu itu masih tertutup. Sekarang, pengacara rancangan, yang tahu di mana kereta itu berada, akan buka satu daripada 2 pintu yang anda tak pilih, dan sudah tentu, di belakang pintu yang dibuka itu hanya ada kambing, dia takkan buka pintu yang ada kereta. Jadi, sekarang ada 2 pintu yang masih tertutup, pintu yang anda mula-mula pilih, dan satu lagi pintu yang belum dibuka. Pengacara itu kemudian bertanya, adakah anda mahu kekal dengan pilihan asal anda, atau anda mahu tukar pilihan kepada pintu yang satu lagi? Pada pandangan pertama, ramai yang akan berfikir, sekarang tinggal 2 pintu, jadi peluang untuk kereta tu ada di mana-mana pintu adalah 50 hingga 50, kan? Tak kisahlah nak tukar atau kekal, sama je. Ini adalah intuisi yang sangat kuat, dan ia menipu ramai orang. Malah, intuisi ini telah membingungkan saintis, ahli matematik, dan profesor selama beberapa dekad. Ia dikenali sebagai masalah Monty Hall, sebuah teka-teki probabiliti yang ringkas tapi sangat mengelirukan. Ia mendedahkan bagaimana otak kita sering tersilap dalam menilai peluang. Apa jawapan anda? Kekal atau tukar? Sebelum kita bongkar jawapan sebenar, mari kita fikirkan logiknya bersama. Pada mulanya, anda memilih satu pintu. Peluang anda untuk memilih pintu yang ada kereta ialah 1 daripada 3 atau 33.3%. Ini bermakna, peluang kereta itu berada di 2 pintu lain yang anda tak pilih adalah 2 daripada 3 atau 66.7%. Faham setakat ini? Pintu anda ada 33.3% peluang, 2 pintu lain ada 66.7% peluang. Apabila pengacara membuka pintu kambing dari 2 pintu lain itu, dia tidak mengubah peluang asal pintu anda. Peluang pintu anda masih 33.3%. Tapi, apa yang dia buat ialah, dia telah memfokuskan semua peluang 66.7% yang ada pada 2 pintu lain itu kepada satu pintu yang masih tertutup. Ya, anda dengar betul, pintu yang belum dibuka itu, yang anda tak pilih mulanya, kini mempunyai peluang 66.7% untuk ada kereta. Jadi, apa yang perlu anda buat? Tukar. Sentiasa tukar pilihan anda. Dengan menukar pintu, anda sebenarnya menggandakan peluang anda untuk memenangi kereta daripada 33.3% kepada 66.7%. Ini adalah konsep yang sangat sukar diterima oleh ramai orang kerana ia bertentangan dengan intuisi kita. Masalah Monty Hall mengajar kita bahawa dalam dunia probabiliti, apa yang nampak jelas di permukaan mungkin sebenarnya jauh berbeza. Jangan biarkan intuisi anda menipu anda. Lain kali dalam situasi serupa, ingatlah, tukar pilihan.